nak kahwin lepas ni, you kena sediakan extra 8% tau. Sebab apa? Dikenakan SST. Kau biar betul kak. Lepas daripada ni nak kahwin bajet 10,000 pun kena prepare siap-siap duit nak bayar cukai 800 SST ni. Seolah-olah kau nak kata orang kampung buat kenduri kahwin pacak kemah depan rumah pun nak kena bayar cukai. Kak, video akak ni viral habis-habisan kak dekat semua platform. Ada video akak. Habis orang duk maki kerajaan hari ni kerana maklumat yang akak cerita dalam video akak tu tak betul. Maklumat itu tak betul. Maklumat akak cerita ni tak betul. Separuh masak. Akak kata nak sewa baju kahwin. Tak kira lah baju kahwin ke, dewan ke, apa-apa sahaja yang involve dalam majlis kahwin kita nanti lepas 1 Julai nanti bulan depan ini, kita dah kena prepare duit siap-siap 8% ekstra untuk bayar cukai SST. Okey, yang ini saya setuju. Apa yang akak sebut kat sini betul. Tapi apa yang tak betul akak, bila akak sebut dalam video akak kata kalau dulu kahwin bajet 10,000 tak kena bayar cukai. Lepas daripada ni kalau bajet 10,000 dah kena bayar cukai, kena prepare RM800. RM800 tu cukai. Akak ambil maklumat daripada mana akak? Akak nak gambarkan dekat sini, seolah-olah je cerita akak ini cukai 8% SST ni dia akan kena pada semua peringkat. Itu cerita akak. Akak nak gambarkan begitu. Sedangkan benda tu tak betul kak. Yang kena cukai 8% nanti kak, SST nanti semakkan semula ini hanya kepada syarikat ataupun penyedia perkhidmatan yang perolehan tahunan dia tu RM500,000 setahun. Berdaftar dengan custom. Margin dia tu, margin syarikat dia tu RM500,000 dan ke atas setahun. Yearly revenue dia RM500,000 dan ke atas tahun. Okey, contoh. Kalau kata Mak Long dengan Pak Long dekat kampung nak buat kenduri, anak bongsu nak kahwin. Mak Long bajet kenduri ni dalam RM10,000, RM20,000 macam tu lah. RM10,000, RM15,000, RM20,000 macam tu. Takkanlah Mak Long bajet RM10,000, Mak Long nak sewa baju kahwin dengan artis. Takkanlah Pak Long nak pergi hotel 5 bintang nak sewa hotel tu. Bajet RM10,000 nak sewa hotel 5 bintang. Takkanlah Mak Long nak ambil apa lagi kahwin makeup assistant dengan selebriti, dengan influencer mahal-mahal tu. Takkanlah nak sewa juru gambar, ambil dengan company mahal-mahal siap dengan drone apa semua. Bajet RM10,000, RM20,000. Mestilah Mak Long ni pergi sewa dengan yang murah-murah je. Hak murah-murah bajet-bajet, sebab bajet pun RM10,000, RM20,000. Kalau kata bajet RM10,000 sewa dengan company kecil-kecil ni tak ada duk kena SST lah. Lain lah kalau Mak Long ni bajet RM100,000. Mungkinlah Mak Long kalau bajet RM100,000, Mak Long sewa lah yang mahal. Sewa baju dengan artis, ambil makeup assistant pun dengan artis. Dekat sini kemungkinan syarikat-syarikat ataupun perkhidmatan yang Mak Long letak dalam senarai yang Mak Long nak ambil servis itu tadi, wedding planner, nanti margin tahunan perkhidmatan yang Mak Long nak ambil itu mungkin yearly revenue dia tu RM500,000 dan ke atas. Barulah dekat situ akan kena SST 8%. Kalau buat majlis kahwin grand, siap ada artis, ada drone kan, ada jemputan kerabat, VIP apa semua, bayarlah cukai sikit, lebih sikit apa isunya. Kalau setakat buat majlis bajet RM10,000, RM20,000, pelamin pun bawah-bawah kemah dekat taman perumahan, dekat kampung-kampung, tak ada nak kena SST Okey, jadi kita kena ambil tanggungjawab lah. Pakar-pakar bantu bagi penjelasan, penerangan yang betul, jangan bagi yang tak betul mengenai semakkan semula cukai bernama SST 8% 1 Julai nanti ni. Kena bagi orang-orang kampung ni faham betul-betul cerita yang sebenar, maklumat yang betul. Bukan semua benda kena cukai. Barangan asas tak kena cukai langsung. Perdana Menteri pun dah umum, apple ke buah-buahan, apple, oren, kurma, khidmat kecantikan apa semua tak kena cukai 8%, tak kena. Jadi kepada akak dalam video tadi kan, aku sebenarnya video akak ni viral dah lama, bukan baru, dah 2-3 hari lepas dah viral. Baru sekarang aku ada masa sikit, aku macam nak jawab video ni sebab viral. Semua platform aku tengok video ni ada orang duk maki kerajaan ni kerana video ni, sedangkan maklumat dia tu tak betul. Jadi kepada akak ni aku nak tanyalah, seronok agak buat video rash bait macam ni seronok.